Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat kembali ke saluran YouTube channel saya, Leo Chaplin. Hari ini di dalam hujan rintik-rintik, boleh kata lebat juga di pagi hari. 16 hari bulan Mei 2026. Saya sedang menuju ke kawasan Kempas kerana saya dengar di situlah ada, bukan dengar, viral di situlah sedang berlangsung jualan kasih Johor, yang mana kerajaan Johor dalam effort mereka untuk membantu rakyat mereka sendiri membuat jualan cheap sale, jualan murah. Yang paling menarik sekali ialah dengan pakej RM15, ayam seekor, telur satu papan dan minyak masak 2 kilo. Okey, minyak masak tu mungkin di dalam bentuk pakej lah, bukan botol lah. Tapi kita tengok juga, mungkin kita dapat botol, mana tahu. Ya, kerana ada kontroversi lah yang mengatakan perbezaan kualiti di antara minyak yang dipack di dalam bungkusan plastik dan juga di dalam botol. Itu kita tak pastilah. Tapi kalau ada, kita beli ajalah, boleh pakai juga kan. Tak membawa mudarat insyaAllah, sebab semuanya telah diuji di dalam makmal Kementerian Kesihatan Malaysia, kan? Jadi apa salahnya? Okey, hari ini saya pergi ke sana. Satu ialah, apa salahnya kan kita dapat beli, mungkin dapat adakah dihadkan, saya tak pasti. Kita akan lihat ya. Kalau dihadkan satu paket combo itu untuk satu orang, yalah, sayanglah kalau dapat beli satu orang, dapat beli 2 atau 3 kan, amat berbaloi lah, asalkan ada stok lah. Mungkin janganlah tamak sampai ambil banyak-banyak kan, sebab rakyat Johor, rakyat yang lain pun nak juga bantuan ini. Jadi kita cuba tengok dapat tak. Dan saya dengar diwar-warkan bahawa jualan kasih Johor ini diadakan di 400 lokasi di sepanjang bulan Mei dan Jun 2026 ini. Tengok berapa sayangnya kerajaan Johor kepada rakyatnya sendiri. Kita cuba tengok satu lagi memanglah kalau ada jualan yang begini, yang memang kata orang tak masuk akal ni kalau orang English kata no brainer ni, memang akan berpusu-pusu lah orang ramai untuk menuju untuk mendapatkannya ya. Tetapi di dalam keadaan cuaca yang begini, hujan begini, saya rasa mungkin tak semua yang turun lah mungkin tak semua yang turun membuat pembelian lah. Kerana siapa yang sanggup hujan begini, kecuali blogger-blogger macam saya sebab nak buat konten untuk dikongsikan kepada anda semua. Jadi sekarang saya sedang memandu ke lokasinya. Kita cuba lihat ya. Satunya cabarannya ialah tempat parking. Biasalah kalau ada bantuan-bantuan sebegini, memang orang ramai akan berpusu-pusu pergi dan kebanyakannya akan memandu kereta, terutamanya di dalam cuaca yang sebegini, cuaca hujan yang agak lebat. Jadi kereta tengoklah dapat parking kat mana, dan mungkin kita kena berjalan jauh. Semuanya saya akan kongsikan kepada anda pengalaman saya pada hari ini. Dan juga memang akan ramai yang beratur. Jadi saya juga akan keep track, akan merekodkan jam berapa saya mula beratur dan jam berapa saya akan sampai ke kaunter yang depan tu sekali untuk mendapatkan combo RM15 itu. Jadi jom kita pergi, kita tengok apa yang akan kita lalui hari ini. Okey, kita dah hampir sampai ke destinasi kita. Nampaknya banyak kereta yang parkir di tepi-tepi. Kat mana? Oh, ini ke dia? Dekat pasar ini ke? Tak pastilah. Cuba kita tengok ya. Tu dia, jualan kasih. Ada, saya nampak dia punya posternya lah. Okay, kita cari tempat parking Maaf kalau ada bising wiper windscreen saya sebab tengah hujan kan. Jadi
terpaksa on wiper, yang mana menyebabkan anda semua terganggu dengan bunyi-bunyi bising wiper ini. Okay guys, kita sedang berjalan beratur. Itu posternya jualan kasih Johor. Dah nampak dah dia punya line up barisannya kat sini. Berapa banyak ramai orang yang beratur di sini. Kita tengok tu poster jualan kasih Johor. Bagi kita ni pak. Petek tak boleh. Rata je. Itulah. Cik, yang combo nak ambil kat mana ya? Oh gitu. Terima kasih. Bayar kat situ lah. Berapa you cakap? 2. Oh. Ada jadi kita masuk ya. Boleh sampai. Okey, berapa ya? Dua dek. Ya. 30. Bismillah. Dua. Sekejap bang, sekejap ya. Dia sama bos. Oh, tu bos. Bos. Oh, ya. Okey bos. Okey bos. Terima kasih bos. Sama-sama. 5. Sebab kita nak jalan ke sini. Dua cik. Terima kasih. Allah. Oh. Wow, we got 2 sets guys. Dapat 2 set. Kita nak masukkan dalam bag. Pusing balik lah. Sekejap lagi ambil boleh lah. Terima kasih. Okey, kita buat postmortem sikit lah Okey, telur ni kita cuba tengok. Telur ni kita ambil satu. Kita tengok saiz dia. Saya rasa ini saiz C lah. C pun mungkin RM11 sekarang. Okay, C RM11 lah. Okay, 2 papan. Kat sini 22 dah. Okay, kalau kita beli ni satu 2 kilo ni, yang jenama Visawit atau Seri Murni pun RM13. Ini 13 campur ini 22. Dah berapa? 13, 22, 35 dah. Ni dah lebih daripada apa yang kita bayar tadi. Ni 2. Sedangkan kita dapat lagi 2 ekor ayam. Ayam beku lah. Ayam ni pun ada ayam likes. Okay, dia punya jenama dia ayam likes food processing 9 berhad. Jap. Kita betul-betul sikit. Ayam likes food processing 9 berhad. Whole chicken standard. Ayam muda standard. Berapa ni? Dia punya anggaran 1,5 kilo hingga 2 kilo lah. Okay, tengok ni kalau pada saya rasa ada 1,5 kilo lah. 1,5 kilo. Okay, 1,5 kilo kalau ayam 1 kilo sekarang RM8. 1,5 kilo dah RM12. RM12. Sini RM12. Sini ada lagi seekor ayam RM12 juga. Lagi kat sini ada minyak lagi 2 kilo. Jadi kat sini lah kita kira dia punya cost lah kat sini kalau kita beli sendirilah dekat pasar. 13, 26 minyak 26. Ini 2 dah berapa tadi? 8, 12, 24. Alah, otak ni kalau time ni lah dia beku. Sorry, tadi ni saya buat bayaran
Okey. Ayam sekilo setengah RM12 kali 2 24 okey 24. Lepas tu minyak ni 13 ada 2, 13 kali 2 26 campur 26. Tengok lepas tu kat sini kita ada 2 papan telur grade C lah, saya rasa grade C mungkin RM11 lah. 11 kali 2 22. Okey, campur 22. Jadi kos nilai yang kita dapat kat sini nilai RM72, tapi kita bayar RM30. Nampak tak? Lepas tu kualitinya elok lah, tak ada pecah, ayamnya pun bersih dan tak ada macam kata rosak lah. Tengok, nak bantu memang bantu rakyat Johor. Tu dia, nak bantu memang mereka bantu dengan kualiti dan memeranjatkanlah bahawa barisan beraturnya tak ramai. Tu dia. Jadi mungkin yang ini saya akan letak dekat status segera supaya kita dapat kongsikan kepada pengguna-pengguna yang lain. Tak perlu tunggu untuk saya publishkan video ini, video penuh lah. Okey, saya akan nak buat live tak? Buat live saya nak, sebab apa? Saya nak kongsikan berapa panjang barisannya supaya semua orang dapat pergi. Apalah, kita kongsi sekejap dia punya status saja kejap ya. Okey, kita jeling-jeling kejap kat situ tadi saya beli. Barisannya belum panjang lagi. Oh, by the way, saya dah upload dah dekat status post saya lah dekat YouTube, TikTok. Mewar-warkan, memberitahu kepada semua sedang berlangsungnya jualan bombok ini, jualan kasih Johor. Okey, jadi mereka mungkin ramai-ramai akan datang ke sini. Alhamdulillah, terima kasih Kerajaan Johor. Dan terima kasih Kerajaan Johor kerana adanya jualan kasih ini. Dan juga terima kasih kerana memberikan saya satu konten hari ini. Right. Jadi sekarang kita nak balik. Satu perkara terakhir yang saya nak kongsikan, kita jangan bersangka buruk lah. Kadang-kadang kita think negatif. Kita akan kata macam apa nama? Ini jualan murah ni mesti ramai, mesti jam, mesti parking penuh ke apalah kan. Tapi sebenarnya tidak. Saya pun tadi masa saya nak pergi, saya pun berfikir sebagai rakyat biasa. Bukannya saya ni rakyat VIP, bukan. Maksud saya rakyat biasa akan berfikir yang buruk-buruk dulu. Yalah, kita nak jimat minyak, nak jimat masa. Hari ni hari Sabtu kan. Jadi kalau kita pergi ke jualan macam ni, kita kena berkira tentang masa kita, minyak kereta kita yang sekarang sedang menjadi perbualan hangat kerana konflik di Selat Hormuz kan. Jadi memang tak salah, itu hak kita untuk menilai sama ada apa yang kita buat ni berbaloi ke tidak. Masa kita dengan keluarga pada hujung minggu, kita nak luangkan kepada keluarga kita sahaja. Jadi kita berkira-kira lah, Jadi tak salah kita nak berkira-kira, tetapi tengok saya yang pada pagi tadi berfikir benda yang sama. Saya datang ke sini, tengok sekejap je, tak sampai 10 minit saya dah dapat 2 pompok. Ya, of course lah kita kena memandu balik. Tapi kalau dibandingkan dengan jika anda memang berada di kawasan ini macam saya tadi, apa salahnya kan? Kita datang belilah. Dan parking memang banyak asalkan anda tidak malas berjalan. Sebab terus terang saya cakap lah, dekat Malaysia ni, terutamanya dekat JB mungkin, dekat KL mungkin mereka suka berjalan. Tapi kat JB ni kalau boleh kita nak parking depan kedai atau masuk dalam kedai terus. Kan? Jadi janganlah malas berjalan. Berjalan ni satu senaman yang baik untuk kesihatan. Okey, jadi parking ya mesti hujan. Sekarang ni musim hujan. Jadi kadang-kadang Allah nak bagi keberkatan ni, dia bagi sekali dengan rahmat. Hujannya taklah berapa lebat, tak sampai kuyup pun saya pakai topi official topi YouTube saya lah. Kan, topi rasmi YouTube saya. Besar sikit. Dapatlah melindungi muka saya, kepala dan
lensa kamera saya. Walaupun kamera saya waterproof, tapi tak naklah mengganggu image yang saya akan publishkan kepada anda semua di saluran saya ini. Jadi itu saja. Lepas tu kita jalan lah. Jalan pakai kasut yang elok supaya tak licin, tak jatuh. Okay. Sebelum saya teruskan perbualan saya ni, kita jeling balik kat tempat ni. Semakin panjang tak? Tengok, taklah panjang sangat. Tak. Adalah dalam 30 orang yang sedang beratur. Kerana apa tau? Laju. Sistem dia. Mula-mula kita bayar. Berapa combo kita nak. Kita bagi tahu dekat cashier tu berapa combo kita nak. Kemudian kalau kita ambil 2 combo macam saya, dia akan kasih 2 carton. 2 papan telur. Lepas tu saya bawa, saya pergi ke kaunter yang lagi satu, iaitu untuk mengambil ayam dan minyak masak. Okey, dekat sana mereka nampak, attendance kat situ nampak yang saya sedang memegang 2 papan telur. Jadi mereka dah standby 2 ayam dan 2 telur 2 ayam dan 2 botol minyak 2 liter kepada saya. Saya pun angkut jalan. Jadi kat situlah dapat menjimatkan masa dan prosesnya lebih mudah, yang menyebabkan barisan beraturnya tak panjang. Mereka dah fikir tentang strategi ini, iaitu simple, mudah, tapi it's working lah, mujarab. Okay, jadi berbalik kepada topik saya tadi tu, kita jangan bersangka buruk. Kita kena bersangka baik lah kepada apa yang kerajaan kita beri. Kadang-kadang pun adalah juga berlaku kan. Contohnya macam rumah terbuka hari raya yang baru, hari raya Aidilfitri yang baru-baru ni berlangsung di sekitar Johor Bahru, Johor lah, Pasir Gudang ke semua. Ada adun-adun yang buat majlis rumah terbuka. Ada yang bagus, ada yang selesa, boleh kata gitu. Ada yang kurang selesa kerana pengunjungnya ramai kan. Parkingnya ada juga yang susah. Dan ada juga yang bila dah sampai perlu tunggu VIP tu sampai merasmikannya, barulah kita boleh memulakan kita punya santapan. Kan, kita boleh ambil makanan. Pada kita orang dewasa tak apa, tapi kanak-kanak yang saya nampak pengunjung-pengunjung lain bawa kan, mereka tak dapat duduk diam. Mereka gelisah sebab dekat situ mereka nampak kaunter aiskrim kan, tapi tak boleh ambil aiskrim. Kanak-kanak mereka tak boleh tak. Kita kadang-kadang kita cakap dia sabar, mereka tak boleh sabar. Itu aiskrim, nak. Dah jadi kecoh lah kat situ. Ada sedikit ketegangan lah. Ada sedikit yang perlu ditambah baik lah majlis-majlis yang diadakan di dalam Johor Bahru ini. Tapi yang hari ini jualan kasih Johor ni memang mujarab. Memang Alhamdulillah. Okay, baiklah. Itu saja yang saya nak kongsikan pada anda semua hari ini. Ucapan ribuan terima kasih saya kepada anda semua kerana menyertai saya dalam pengembaraan singkat saya ini. Jadi diharap kita akan dapat berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Dan sementara itu saya ucapkan Assalamualaikum dan semoga anda ceria-ceria selalu. Bye-bye.